Pernahkah tuan-puan fikir kenapa simpan duit bertahun-tahun tapi kuasa belinya semakin susut? Inilah sebabnya kenapa orang bijak tukarkan duit kepada emas. Emas ni bukanlah trend semasa, tapi ia adalah mata wang antarabangsa yang telah digunakan sejak ribuan tahun dahulu sehingga tahun 1971. Bila Amerika Syarikat telah memutuskan hubungan antara mata wang dan juga emas, sejak dari itu nilai wang kertas mula terhakis disebabkan oleh inflasi. Ramai pakar kewangan menyarankan kita untuk menyimpan aset sebenar, bukan sahaja nombor dalam akaun bank, dan aset paling mudah untuk diakses oleh semua orang adalah emas. Bayangkan jika tuan-puan menyimpan RM500,000 dari akaun bank ataupun dalam mana institusi kewangan 20 tahun dari sekarang, nilainya sudah tidak sama lagi. Kuasa belinya semakin mengecil, tetapi kalau tuan-puan tukarkan sejumlah duit itu kepada 1 kilogram emas, berat emas itu akan kekal. Bukan sahaja 20 tahun tapi selama-lamanya. Dan lebih penting, nilainya akan terus meningkat, menyesuaikan diri dengan kadar inflasi semasa. Jika tuan-puan serius untuk melindungi simpanan tuan-puan daripada terus terhakis oleh inflasi, sekarang masanya untuk tuan-puan bertindak mengalihkan sebahagian duit simpanan tuan-puan dalam bentuk fizikal emas. Jadi, kepada tuan-puan yang berminat untuk mengalihkan sebahagian duit simpanan tuan-puan kepada bentuk emas fizikal, tuan-puan boleh klik link di bio saya. Saya bantu dengan sebaik. Teruskan follow saya dapat apa tentang ilmu emas dan kewangan. Semoga bermanfaat. See ya.